kasih Amina. So memang best tau event dekat sini. Korang kena datang. Ini adalah perkampungan orang asli. Macam-macam aktiviti ada dekat sini. Masuk je dekat perkampungan ni. Disambut oleh anak-anak gadis dekat sini. Cantik-cantik tau korang. Diorang ni antara rumah orang asli. Suku kaum yang paling besar dekat Malaysia, tidak termasuk Sabah Sarawak. Sabah Sarawak tak ada orang asli, okey? Yang ada orang asli dekat Semenanjung sahaja. Kita ada 18 suku kaum. Yang paling besar adalah Temuan. Ni antara rumah diorang. Kalau korang tak pernah tahu rumah orang asli macam mana, korang boleh datang dekat mana? Dekat Karnival Usahawan Orang Asli dekat Dataran Pahlawan daripada 27 sampai 29 hari bulan. Macam-macam aktiviti ada untuk korang, untuk anak-anak korang. Lepas tu kita boleh belajar, boleh membeli. Jungle Girl pun ada kat sini. Tak sabar mak nak jumpa dia. Dekat sini kau nampak diorang ada demo anyaman. So boleh pakai, tengok anak aku pakai. Cantiknya Amina Sofia. Macam demo ada dekat sini tau. Korang selain ada pameran, ada juga booth-booth jualan. Booth-booth jualan orang-orang asli. So orang-orang asli zaman sekarang ni dah moden. Diorang dah berniaga macam-macam. Macam Jungle Girl kan, dia dah hebat kan kat TikTok, kat mana kan, semua dia ada tak. So korang datang sini bawa duit, support diorang, beli produk diorang. Ada macam-macam, ada craft tangan, ada sambal, ada minyak, ada macam-macam lah. Penting kalau kau datang sini kena get ready, sebab anak kau akan beli semua benda. Contohnya anak saya lah, dia akan beli semua benda. Kau tengok dia orang siap ada kampung Best Walk Sungai Sipok Perak. Seronoknya kat Perak ada macam gini. Mengkoma kenapa mengkoma tak beritahu kat teman? Kata tak, teman boleh datang, seronok betul. Macam jenis craft tangan ada juga dekat sini. Korang craft tangan dia hebat Kau tengok ni batu tau dia orang lukis. Lepas tu dia ada sambal-sambal, ada weh, aku mak rentan, dia mak kintan. Oh my god, lebih kurang sama. Kiri kanan dah penuh dengan barang. Kat sini macam-macam ada jual Aku kiri kanan, tangan dah penuh dengan barang. Lepas tu ada aku sana sini dia membelinya. Seronok datang dekat mana? Karnival Usahawan Orang Asli ni dekat Dataran Pahlawan. Korang yang tak tahu nak buat aktiviti apa, Jumaat, Sabtu, Ahad ni wajiblah datang dekat sini sebab best, macam-macam aktiviti ada. Kalau nak belajar asas pintalan bunga manik pun boleh. Kreatif-kreatif yang ada orang ni. Seronok kita tengok sebab kita tak kreatif, kita inovatif. Yang paling best sekali apa? Aku nampak Jungle Girl. Korang kalau nak jumpa, nak beli produk dia, jangan lupa datang tau. Daripada bila? 27 sampai 29. Datanglah, support dia orang ni, jangan tak datang. Kita dah jumpa korang bila lagi. Korang bunga-bunga pun siapa yang suka bercucuk tanam memang wajib datang dekat sini sebab macam-macam ada korang. Ya Allah, ada bunga kantan. Mak dah pakai bunga kantan setiap hari. Korang, mak dah sapu semua habis bunga kantan, tapi besok ada stok lagi. Korang datang je dekat sini. Karnival Usahawan Orang Asli Dataran Pahlawan. Ada serai, ada cili murah-murah tau dia jual. Ni apa ni? Lengkuas pun ada, jering pun ada nak. Semua ada. Ubi-ubi kayu semua ada dekat sini. Datang tau. Korang nenas-nenas pun ada tau. Nenas ni dah lah baik untuk kita perempuan-perempuan ni. Manis pula tu RM30 je. Korang datanglah beli dekat sini. So korang apa lagi? Jangan lupa datang. Besok malam pula ada artis-artis jemputan. Ada Jemaah Johari, ada Flow 88. Kalau korang nak join,